Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah Alia binti Hasrul Izman. Saya akan membentangkan tugasan berkaitan penghasilan bahan batu mengajar bagi pengajaran pendidikan tahun 6. Bahan batu mengajar yang telah saya hasilkan dinamakan sebagai Peti Ejen, iaitu satu bahan pembelajaran interaktif yang direka khusus untuk menyokong pengajaran bagi unit 10 kejujuran demi kesejahteraan negara dengan topik kejujuran diamalkan, kesejahteraan negara diutamakan di bawah tema tahun 6 iaitu Saya dan Negara. Penghasilan bahan bantu mengajar ini juga adalah berpandukan standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP Pendidikan Moral tahun 6. Standard kandungan yang terlibat ialah 10.0 kejujuran demi kesejahteraan negara. Manakala standard pembelajaran yang ingin saya capai melalui pengajaran ini ialah 10.1 menyenaraikan cara bersikap jujur demi kesejahteraan negara. 10.4 mengekspresikan perasaan berkaitan dengan sikap jujur demi kesejahteraan negara. Dan 10.5 iaitu mengamalkan sikap jujur demi kesejahteraan negara. Seterusnya, tema ejen dipilih kerana konsep ejen atau misi rahsia sangat dekat dengan minat murid sekolah rendah yang gemar kepada unsur cabaran, misteri dan juga permainan. Melalui konsep ini, murid akan merasakan seolah-olah mereka sedang menjalankan satu misi penting sebagai ejen yang bertanggungjawab menjaga kebenaran dan juga amanah. Selain itu, bahan ini juga bertujuan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, menggalakkan pelibatan aktif murid dan membantu mereka untuk mengaplikasikan nilai kejujuran melalui aktiviti seperti menonton cerita, melakukan simulasi, bermain permainan gamifikasi serta perbincangan moral. Seterusnya, saya akan menerangkan setiap bahagian yang terdapat pada peti ejen ini. Untuk bahagian sisi kanan, apabila kod bar pertama ini diimbas oleh guru, slide pengajaran akan dipaparkan pada skrin projektor di hadapan kelas. Slide ini digunakan sepanjang sesi pengajaran bagi membantu murid memahami konsep kejujuran melalui contoh situasi kehidupan sebenar. Selain itu, dalam slide ini juga terdapat beberapa aktiviti permainan yang disusun mengikut nombor tertentu. Nombor-nombor ini akan digunakan dalam permainan utama yang melibatkan kapsul bernombor di dalam peti ejen. Slide ini juga direka menggunakan tema ejen yang diinspirasikan daripada kartun Ejen Ali kerana animasi tersebut sangat digemari oleh murid-murid sekolah rendah. Melalui penggunaan tema ini, murid dapat membayangkan diri mereka sebagai ejen muda yang menjalankan misi sekaligus menjadikan aktiviti pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam memahami nilai kejujuran. Dalam slide pengajaran saya tidak meletakkan terlalu banyak maklumat dalam bentuk nota yang panjang. Hal ini kerana murid tahun 6 lebih mudah memahami sesuatu konsep melalui situasi, visual dan juga pengalaman pembelajaran yang interaktif berbanding membaca penerangan yang terlalu banyak pada slide. Oleh itu, slide yang dibina lebih menekankan penggunaan gambar, visual, video pendek serta situasi moral yang boleh merangsang pemikiran mereka untuk berfikir dan juga memberikan pendapat mereka sendiri. Melalui aktiviti ini juga, murid dapat mengenal pasti serta menyenaraikan cara bersikap jujur dalam kehidupan yang secara langsung menyokong standard pembelajaran 10.1 iaitu menyenaraikan cara bersikap jujur demi kesejahteraan negara. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menggalakkan pelibatan aktif murid dalam proses pembelajaran di mana guru berperanan sebagai pembimbing yang membantu mereka membuat pertimbangan moral melalui pembincangan dan juga soal jawab. Dengan cara ini, murid tidak hanya menerima maklumat secara pasif tetapi mereka turut berpeluang menilai sesuatu situasi dan mengaitkannya dengan nilai kejujuran dalam kehidupan seharian. Selain itu, pada bahagian sisi kanan ini juga terdapat barcode kuis digital berbentuk gamifikasi yang digunakan sebagai aktiviti pentaksiran formatif. Kuis
ini mengandungi beberapa soalan objektif yang berkaitan dengan amalan kejujuran dalam kehidupan seharian serta kepentingan nilai tersebut dalam konteks masyarakat dan juga negara. Dalam pembinaan kuis ini, setiap soalan juga dirancang berdasarkan aras yang berbeza mengikut taksonomi Bloom. Hal ini bermakna soalan yang disediakan bukan sahaja menilai ingatan murid terhadap fakta semata-mata, tetapi turut merangsang murid untuk memahami, menilai dan membuat pertimbangan terhadap sesuatu situasi moral. Sebagai contoh, bagi aras memahami, murid perlu menunjukkan kefahaman terhadap situasi yang melibatkan nilai kejujuran. Contohnya, melalui soalan seperti, apakah tindakan jujur apabila terjumpa dompet di sekolah? Dalam soalan ini, murid perlu memahami situasi yang diberikan dan memilih tindakan yang paling tepat, iaitu memulangkan dompet tersebut kepada pemilik atau guru. Selain itu, terdapat juga soalan pada aras menganalisis atau menilai yang memerlukan murid membuat pertimbangan moral terhadap sesuatu keadaan. Sebagai contoh, soalan seperti, kamu ternampak rakan baik kamu meniru semasa peperiksaan. Apakah tindakan paling tepat demi mengekalkan kejujuran? Tujuan penggunaan pelbagai aras ini adalah untuk memastikan pentaksiran yang dijalankan dapat menilai tahap pemikiran murid secara menyeluruh, secara holistik, yang bukan sekadar menguji kemampuan mereka dalam mengingat fakta. Melalui pelbagai aras taksonomi Bloom ini, murid bukan sahaja dapat memahami maksud kejujuran, malah mereka juga dilatih untuk membuat pertimbangan moral dan juga mengaplikasikan nilai tersebut dalam situasi kehidupan yang sebenar. Dalam peti ejen ini juga terdapat ruang khas yang menyimpan wang replika. Wang replika ini digunakan sebagai bahan maujud untuk mewujudkan situasi simulasi yang berkaitan dengan nilai kejujuran. Penggunaan bahan konkret seperti ini membantu murid membayangkan situasi sebenar dengan lebih jelas. Contohnya, dalam aktiviti set induksi, 2 orang murid akan dipanggil ke hadapan kelas untuk melihat jumlah wang yang terdapat di dalam peti ejen. Murid pertama akan diminta menyampaikan jumlah wang yang sebenar kepada rakan sekelasnya, manakala murid kedua pula akan meminta menyampaikan maklumat yang tidak tepat. Situasi ini akan mencetuskan perbincangan dalam kalangan murid tentang kepentingan menyampaikan maklumat yang benar serta kesan apabila seseorang tidak bersikap jujur. Aktiviti simulasi ini membantu murid memahami kepentingan mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan yang selari dengan standard pembelajaran 10.5, iaitu mengamalkan sikap jujur demi kesejahteraan negara. Seterusnya, pada bahagian sisi kiri peti ejen terdapat bahan yang dinamakan refleksi ejen. Bahagian ini mengandungi kertas refleksi atau exit ticket yang digunakan pada akhir sesi pembelajaran. Pada peringkat penutup pengajaran, guru akan mengedarkan kertas refleksi ini kepada murid. Murid diminta menulis secara ringkas tentang perkara yang mereka pelajari berkaitan nilai kejujuran serta kepentingan mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan seharian. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja membuat rumusan pembelajaran, malah mereka juga berpeluang mengekspresikan perasaan dan juga pandangan mereka terhadap amalan kejujuran demi kesejahteraan negara yang selari dengan menyokong standard pembelajaran 10.4. Selain memberi peluang kepada murid untuk membuat refleksikan diri, penggunaan exit ticket ini juga memberi manfaat yang besar kepada guru. Melalui jawapan yang ditulis oleh murid, guru dapat mengetahui sejauh mana tahap kefahaman murid terhadap topik yang telah dipelajari pada hari tersebut. Pada bahagian belakang peti ejen ini terdapat kad nota interaktif berbentuk fail rahsia yang digunakan sebagai lembaran kerja interaktif.
Reka bentuk file rahsia ini dipilih bagi mengekalkan elemen tema ejen dalam bahan bantu mengajar ini. Kad nota ini digunakan semasa aktiviti menonton video pendek berkaitan amalan kejujuran dalam masyarakat. Semasa menonton video tersebut, murid diminta mengenal pasti dan mencatat sekurang-kurangnya 2 contoh ataupun 2 cara perlakuan jujur yang dipaparkan dalam cerita tersebut. Aktiviti ini membantu murid menyenaraikan cara bersikap jujur yang menyokong pencapaian objektif pembelajaran dan juga standard pembelajaran 10.1 iaitu menyenaraikan cara bersikap jujur demi kesejahteraan negara. Akhir sekali, pada bahagian atas peti ejen ini terdapat permainan utama yang dinamakan Jujur Arena. Permainan ini merupakan aktiviti gamifikasi yang melibatkan penggunaan kapsul bernombor. Setiap kapsul mengandungi nombor yang membawa kepada cabaran yang berbeza seperti soalan lisan berkaitan dengan nilai kejujuran, permainan berunsurkan gamifikasi, simulasi lakonan terhadap situasi kejujuran serta cabutan bertuah khas untuk ejen muda sebagai elemen ganjaran dan juga motivasi. Cara permainan ini dijalankan ialah semua murid akan duduk dalam satu bulatan besar. Kemudian peti ejen akan diberikan kepada murid, lalu murid tersebut perlu memberikan kepada rakan sebelah secara berterusan sambil muzik dimainkan. Apabila muzik diberhentikan secara rawak oleh guru, murid yang sedang memegang peti ejen perlu mencabut satu kapsul bernombor daripada peti tersebut. Selepas kapsul dibuka, guru akan memaparkan cabaran ataupun arahan aktiviti pada slide pengajaran berdasarkan nombor yang diperolehi. Setiap kapsul mengandungi cabaran yang berbeza. Contohnya, jika kapsul tersebut mengandungi soalan lisan, murid perlu menjawab soalan berkaitan situasi kejujuran. Ada juga cabaran yang berbentuk kuis gamifikasi. Kemudian jika kapsul tersebut mengandungi simulasi lakonan, murid tersebut perlu melakukan situasi tertentu yang menunjukkan pilihan sama ada untuk bersikap jujur ataupun tidak bersikap jujur. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja memahami konsep kejujuran secara teori tetapi juga berpeluang mengaplikasikan nilai tersebut dalam pelbagai situasi pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif. Aktiviti ini juga menggalakkan kerjasama, komunikasi dan juga keyakinan murid semasa menyampaikan idea atau melakukan sesuatu situasi moral. Secara tidak langsung, permainan ini menyokong standard pembelajaran 10.5 iaitu mengamalkan sikap jujur demi kesejahteraan negara kerana murid dapat melihat dan mempraktikkan nilai tersebut dalam konteks situasi kehidupan sebenar. Secara keseluruhannya, bahan bantu mengajar peti ejen ini dibangunkan bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih interaktif, menyeronokkan dan juga bermakna kepada murid-murid. Melalui gabungan elemen permainan, simulasi, situasi dan juga refleksi, bahan ini dapat membantu murid untuk memahami, menghayati, seterusnya mengamalkan nilai kejujuran dalam kehidupan seharian demi kesejahteraan masyarakat dan negara.